Ini penyematan. Ingat saya kata ni? Kosong ni. Bacaan mesti sama sampai bawah. 34.85 tadi. Sama, maknanya benda ni sama. Okey, kalimatan ni satu. Tambah. Sebab apa ni pula tambah ni? Ada arah tambah. Ini mana? Ini ketinggian ni. Ketinggian dia ni 2.390. Yang sini 31 31 maknanya yang ni kena tambah yang ni dapat sini Kalimantan tu 33.907. Inilah Kalimantan. Oh, pandai. Bagi garis datang. Kalau tanya IK yang dah lama. Saya belajar komputer ni dulu. Sampai sampai 10 tahun, 30 tahun ni dulu. Mana ingat? Kan tak buat lagi. Okey. Pertama sekali dia. Saya risau awak bertukar dengan naik dan turun tadi. Naik turun sini adalah Kosong. Kan? Bila sini ini apa mesti ni? Tak ada apa. Antara Tak ada apa. Sekosong. Yang ni Aras. Sama. aras yang sini. Mana datang 31 ni? Dari sebelah. Yang tadi ya? Yang tadi lah. Sini tak tambah. Tolak. Antara. Mana tolak? Satu tolak. 239 tu tolak sana. Lepas tu campur Poin kan. sama, skor tadi sama. 33 poin, 907, 907. sama. Kalau dia kosong sini A berapa? Ini yang kali. Dia tak ubah sebenarnya sama. Okey. Faham tak dulu? Oh, saya belajar lagi. Belajar matematik lah. Saya belajar matematik pernah tengah. Terus saya ajar dalam matematik. Saya suka matematik. Yang saya tak suka adalah baca-baca. Betul. Kalau matematik tu perlu pagi saya boleh buat lagi. Itu yang benar saya ajar. Itu pasal saya ajar itu. Okey. Cuba awak kira macam mana dapat 31.927 ni. Yang ni? Tolak yang ni? Tolak yang ni? Lepas sini? Betul ke? PB tolak PA dulu. Ni 9. Dia tengok kat belakang nanti. Yang tu. PB tolak PA. Tolak ni. Lepas sini? Betul? Betul. Kalimantan adalah yang ni. Apabila dia kita dapat bacaan pandangan tangan, pandangan belakang, pandangan hadapan. Apa saja bacaan Balik tidur. kalimat ni menjadi nombor 1. Dah dapat kalimat senang. Tolak bacaan ketinggian ni dapat sini. Dapat ketinggian di sini dapat sini. Sama juga yang ni dapat ke sini, yang pandangan hadapan dapat ke sini. Yang kita cari adalah sebenarnya sini. A, B, C, D. Yang bawah sekali itu. Alur atas. Okey. Itu nak tahu ketinggian satu betul. Ni tolak ni dapat ni tolak ni dapat ni. Yang ni macam mana? Tu yang baru. Baru. Yang ni tolak ni campur ni. Cuba buat. Tolak ni campur ni. Tolak apa? Tolak apa? 33907 tu tolak tu campur tu. Tengok apa?
Boleh tak? Boleh. Ini tolak ni campur ni. Dapat tak ni? Dapat. Apa pasal ni tolak ni campur ni? Dia pindah. Okey. Lain baru kan? Lain baru. Satu bacaan sini, satu bacaan sini. Awak bila tolak kalimatan yang mana? Yang sini kena campur yang sini. Dapat kalimat yang baru sebenarnya. Kita nak pergi kalimat yang kedua. Dapat yang sini. Nak dapat ni, buang ni dapat sini kan? Tambah kat sini. Tambah situ. Tambah sini. Yang baru yang pandangan belakang, yang urut. Itu penting dulu. Pandangan belakang itu. Dapat ketinggian yang sama. Sampailah berikutnya. Dah dapat yang ni senang. Ni tolak ni dapat ni tolak ni dapat ni tolak ni campur ni dapat sini. Okey. Okey cerita. Tak apa saya ajar yo. Lama-lama study rumah faham. Jadi sebenarnya kalau saya belajar dulu, saya akan masuk dalam Excel. Saya masuk angka. Jadi auto. Lepas tu saya buang. Macam mana hilang angka ni? Mana campur tolak awak buat sendiri. Sampai awak faham. Kalau tak nak belajar, buat tak tahu. Tu. Dia sangat benda ni tak nak belajar. Tapi ada difaham kan? Faham. Kalimat yang agak susah sikit tapi sebenarnya senang disebut. Kita pakai tolak dua kali. Direct tolak. Yang penting kalimat dia tahu. Ini dengan ni dicampur dapat sini. Ni tolak ni dapat sini. Kalau ni dihilangkan macam mana? Ni tolak tu. Kalau ini dihilangkan 31 campur 2.3. Campur 2 tu. tak dihilang supaya orang dia minta tolong isi. Oh. Okey. Tak boleh. Saya lupa ni. Mesin saya tak ada. Tak ada. Dua-dua ada table. Saya tak tahu mana dua. Sebab soalan akhir ini dia akan ambil soalan yang bukan kita buat. Dia dah buat beberapa tahun dulu, dia ambil yang tu. Yang tak tahu mana soalan keluar. Okey. Oh sakit. Ngantuk. Kalau tengok angka ni sama. Pasal kalau awak rajin, awak lupa buat dulu. Lepas tu buat pengiraan. Mana satu yang salah, mana satu betul. Lepas tu boleh disemak. Angka ni biarkan, tapi awak buang. Saya rasa kalau belajar dengan Excel senang. Kalau yang ni saya rasa kena banyak latihan. Saya kena bagi awak banyak latihan. Buat. Itu ini ya. Berat kalau tak ada. Okey, sampai boleh? Boleh. I got my mind on survival, steady with my rival. Target dapat kuya, number one on my title. Yeah. I got my mind on survival, steady with my rival. Target dapat kuya, number one on my title. I got my mind on survival, steady with my rival. Yeah. Target dapat kuya, number one.